Hari ni kita nak top set motor yang heavy duty, hari-hari pakai 106,000 kilo. Ya, memang jauh, motor tak sampai 2 tahun dah 100,000. Korang ada ke? Kalau ada yang jalan jauh, cuba drop komen. Yang jalan jauh macam tu, korang kena tengok video ni sampai habis sebab aku akan jelaskan macam mana nak jaga motor korang. Aku faham korang hari-hari bawa motor, hari-hari bawa double, memang korang papah gila-gila motor korang. Tapi korang kena belajar juga bab, iaitu bab bila sampai masa mileage iaitu 50,000 direkomendkan untuk buat top set. Jangan sampai 100,000. Mileage 100,000 sebenarnya dah kena rekomendasi overhaul, bukan top set lagi. Tapi tak apa, tu bukan tajuk yang aku nak cerita sekarang. Sekarang aku nak belanja korang video kita buat top set motor yang mileage dah 106,000. Disebabkan mileage dah tinggi, kita memang expect untuk ada kerosakan yang banyak. Ada pun kerosakan yang sikit, mestilah disebabkan oleh owner yang pandai jaga motor. Walaupun mileage tinggi, tapi kalau korang pepah dengan berhemah, tak ada tak sentak, tak ada jaga minyak hitam lambat, tukar minyak hitam on time, pakai minyak hitam yang elok, insyaAllah tahan lama guys. By the way, total bill untuk motosikal ni adalah RM1,136. Berikut adalah invoice yang aku masukkan untuk paparan korang. By the way, setiap kali aku masuk invoice mesti korang kecam kan. Bil 600 pun korang kecam, 1,000 korang kecam, 2,000 korang kecam, 3,000 korang kecam. Habis semua keluar bani, baik beli, baik tak payah, baik buat. Korang ni aku tak faham lah. Aku bagi invoice tu untuk sedarkan korang, tahu realiti sebenar, berapa pembelanjaan yang korang kena standby. Bukan untuk korang kecam sana sini, baik beli, baik buat itu. Owner sendiri pun tak bising. Sebab apa? Sebab owner tahu dia bawa motor macam mana. Yang selalu komen-komen ni, yang komplain-komplain ni bukan sebab apa tahu. Aku rasa sebab korang tak reti jaga motor korang. Mana maunya tak reti jaga motor, nak repair 10 sen, memang tak dapat bang. Macam aku tunjuk dalam invoice, owner ni ambil package top set yang bernilai 370. Lebihan daripada itu adalah owner add-on. Sebagai contoh adalah block, shaft impeller, water pump service kit, service water pump dan lain-lain. Bebel punya bebel, kita dah masuk part nak masuk dah barang baru dah pun. Aku recap balik apa yang video tunjuk. Kita dah buka, kita dah cuci sampai kilat tu penting untuk kepuasan pelanggan dan juga barulah sedap mata memandang. Buat yang tak tahu, kalau korang nak top set semata-mata, elak jangan buat top set dulu. Sebab apa? Enjin ni bila kita buat service repair seperti contoh top set, memang akan makan modal, ada tambahan barang yang kita kena tukar. Korang kena faham, bila buat top set bukan sekadar macam makan karipap. Bila buat top set, dia macam jumpa dengan doktor guys. Enjin ni dah lah jarang-jarang buka, setahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Takkan korang tak nak tukar barang-barang yang dah ada tanda-tanda nak kena rosak? Tolonglah jangan kedekut dengan motor sendiri. Kalau korang nak kedekut juga boleh, tapi dengan syarat korang kena pandai jaga motor sendiri. Ini tidak bunyi sikit korang biarkan bedal sampai ke sudah lebam motor korang tu. Motor pun dah siap. Terima kasih banyak support kita. Macam biasa, link di bio. Standard saja, Modi yang datang.